Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Haha. Okey, apa khabar sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian? Harapnya semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera, insya-Allah. Okey, hari ni siapa kenal ni sahabat ni? Ini dia. Siapa kenal ni sahabat? Ikan apa ni? Spesies ikan ni. Okey, hari ni sahabat saya bercadang nak mencari saya bercadang nak pasang bubu ketam ataupun bintu ketam ni sahabat berumpankan ini belangkas. Ni belangkas. Saya ada 2 ekor belangkas. Saya nak try cari ketam nipah. Selain tu saya ada juga ikan, isi ikan selayang. Ikan selayang sahabat, saya dah potong 2. Saya nak pergi pasang bintu ketam hari ni. Dah harap ada rezeki lah nanti. Alright, let's go. Kita pergi pasang bintu dulu. Tapi sebelum tu saya nak kerat ni belangkas ni. Ya, besar ni sahabat seekor belangkas saya potong 4. Ni sahabat isi dia. Saya pun tak pastilah ketam suka ke tidak, tapi saya rasa ada orang cakap boleh pakai belangkas untuk buat umpan. Saya nak kerat-kerat dulu supaya senang nak sumbat dalam bintu nanti. Boleh kot, insyaAllah. Okay. 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 Iya. Okey sahabat, saya dah ready nak pergi buang bubu sahabat Okey, ini saya punya umpan tadi. Ni ikan selayang yang ketam dekat belah-belah bawah lah. Macam inilah keadaan dia. Saya letak dalam ni supaya umpan lambat habis. Okey, let's go. Kita pergi pasang bubu dulu. Cuaca cantik ni, tak berapa panas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, selesai.
Saya dah tahan 30 biji bubu ataupun bento sahabat dalam sungai ni. Harap-harap adalah rezekinya sahabat. Kalau ada kesempatan saya akan tengok petang ni, kalau tidak esok pagi sahabat Alright, petang ni macam ada sedikit hal. Kalau sempat saya dapatlah tengok. Kalau tak sempat siap kerja petang ni, esok saya tengok. Okey sahabat, sementara tunggu esok ataupun sementara tunggu saya angkat bento nanti, subscribe dulu sekali sahabat kepada yang belum subscribe lagi. Okey, let's go. Kita balik dulu. Bye bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to my YouTube channel. Okey sahabat, saya dah nak pergi angkat saya punya bubu yang saya dah tahan. Ada 30 biji sahabat. Harap-harap adalah rezekinya, InsyaAllah. Ini trip mencari ketam nipah saya sahabat yang pertama. Trip yang pertama untuk tahun 2024 ni lah. Tahun lepas bulan 11 kot, sebelum musim hujan tu saya dah stop. Sebabnya musim hujan sahabat air tak cantik. So inilah baru start. Bulan 5 baru start sahabat. Hujung bulan 4. 28 hari bulan 4. Okey, alright sahabat. Saya nak buat persediaan kejap. Kita tengok macam mana cara saya angkat bento ketam. Harap-harap adalah rezeki untuk hari ni. InsyaAllah kalau ada bolehlah buat lauk untuk makan malam ni sahabat Right, let's go. Sambil-sambil saya angkat bento ketam sahabat, tekan subscribe sahabat Jangan lupa untuk komen sahabat. Dapat komen, dapat like, memang terbaik lah. Okey, let's go sahabat, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat. Yang pertama sahabat, ikan sembilang. Ikan sembilang sahabat Alhamdulillah, rezeki jugalah tu sahabat. Tengok ni. Saya boleh tahan sahabat ikan sembilang. Sembilang. Ini kena. Sembilang ni kalau kena asam pedas tu sedap sahabat. Memang terangkat Dia punya sangat kena buang sahabat ini kalau kena ni hospital lah. Denyut bos. Denyut kalau kena ni. Tu dia sahabat. Sembilang sahabat. Alhamdulillah, syukur rezeki. Asam pedas sembilang. Padu mantap. Ni sahabat sembilang ni saya pakai umpan ni. Umpan apa semalam? Belangkas. So, untuk hari ni simpan dulu. Kulit belangkas. Okay, kita tengok bubu yang seterusnya. Let's go. Bubu yang seterusnya, mana ketam nipah ni? Nipah saya padu kan. Ini sekilo, 2 ekor, 3 ekor, kira kecil dah. Alhamdulillah sahabat. Ketam nipah tapi kecil sahabat halus.
Saiz kecil sangat sahabat. Bagi saya ni kecil sangat ni. Lepas dululah. Bagi dia besar lagi. Tu kalau nak buat ubat saiz-saiz tu okey lah. Kalau saya nak buat makan ni kan, tapi ramak rasa kecil lagi. Okey, kita tengok ada lagi tak lagi. Air dah mula nak surut sahabat nak keluar ke laut. Kena sikit dia ni. Untuk jadikan lauk sahabat lama dah tak makan ketam. Ada sahabat, ada dua. Alhamdulillah, saiz sedap ni. Saiz boleh makan lah, hadisi. 2 ekor sahabat tengok ni. Nipah. Ada 2 ekor sahabat dalam ni. Alhamdulillah sahabat. Boleh dah juga lepas-lepas untuk buat lauk ni. Alhamdulillah, tercapai target. Kita nipah untuk jadikan lauk makan tengah hari, makan malam. Sebab masak malam ni, masak esok lah. Ada seekor sahabat. Alhamdulillah ada seekor. Ni nampak nampak tak? Ada seekor ketam. Alhamdulillah, saiz padu, boleh tahan, ada isi. Kalau saiz boleh makan, kita bawa balik sahabat Ada 3 ekor sahabat. Tengok ni sahabat Ada 3 ekor dapat. Alhamdulillah. Tapi 2 ekor ni kecil sahabat Seekor je boleh ambil. Okey. Sahabat. Tiga ekor satu bubu kira okey sangat lah tu sahabat Cuma saiz je lah. Saiz dia tak cukup besar. Masuk sampai 3 ekor kira okey lah tempat ni. Ada ketam lah sahabat rezeki nak dapat yang besar tu tak ada lagi. Tengok tu sahabat, udang pun ada lah. Tapi kadang-kadang sahabat udang galah memang masuk je sahabat. Kena tempat dia udang galah pun masuk ni. Udang kecil sangat lepas lah. Kalau besar saya ambil. Walaupun tujuannya nak cari ketam, dapat udang saya ambil lah sahabat Dia kecil sangat tak badan. Dapat 300 ekor besar tu okey lah. Boleh buat masak lemak cili api. Lagi sekali sahabat, ikan duri. Ikan duri jadi umpan lah sahabat Ambil umpan lah ikan ni.
Ni sahabat, kenduri. Boleh jimat dah tu. Kos umpan. Okey sahabat, ada lagi ketam. Haha, alhamdulillah. Ada ketam ni sahabat ni. InsyaAllah ini boleh buat lauk dah ni. Ini pun sama sahabat, ada 2 ekor. Tapi ni kecil sahabat ni. Ini saiz umpan orang mancing ke laut sahabat ni, nak cari ikan bayan. Saiz ni memang cantik lah buat umpan. Dan untuk buat makan memang tak ada isi sahabat ni. Sikit sangat isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ni sahabat, siap ikat. Boleh lah sahabat, kalau tak pandai, kalau boleh kena sepit, boleh dah ikat. Mula saya ikat dulu sebelah tu dah ikat. Selamatlah nak pegang yang sebelah ni. Tu bolehlah ikat yang sebelah terus. 1 2. Lepas tu sebelah ni lagi sekali, nak bagi yakin sikit. Kena terbuka kan, nak masak kan. Terkepit tangan. Kena kepit jenuh lah. Okey. Selesai. Dah macam ni selamat lah saya pegang. Ya, ni dia sahabat ketam nipah sahabat. Okey sahabat, alhamdulillah selesai dah saya hari ni. Angkat bubu ataupun bintu ketam sahabat dapat jugalah tadi. Nah, ini hasil dia. 8 ekor ketam nipah sahabat. Alhamdulillah. Selain daripada ketam, saya dapat juga ikan ni sahabat ikan apa tu, bersembilang. Jadilah sahabat untuk buat lauk ni. Syukur alhamdulillah. Okey. Alright, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah pun subscribe channel saya sahabat sehingga kita berjumpa lagi di lain episod, di lain edisi, di lain video insya-Allah. Lepas ni saya rasa saya akan masak lah kot ketam ni. Untuk hari ni saya tak masak lah sahabat Okey. Sebabnya dah petang sahabat. Esok pagi kalau saya angkat lagi, insya-Allah saya masak. Okey, kalau tidak kita stop kat sini dulu sahabat Assalamualaikum, bye bye. Okey.